Beware Webi, beware. Hati-hati Webi. Awak sekarang ni nampak sangat macam tak berapa nak menyebelahi bangsa sendiri. Tapi apa daya, ini adalah kesilapan juga daripada orang-orang yang sebelum ni. Tapi aku faham, ramai di kalangan mereka yang sebelum ni memberi kepercayaan disebabkan janji-janji yang telah dilontarkan, tapi malangnya tidak dikotakan. Tapi tak apa, untuk kawan-kawan yang lain-lain, insyaAllah pilihan raya akan berlaku tak lama lagi. Dimulai dengan pilihan raya di negeri Sabah dan diakhiri dengan pilihan raya negeri bagi Semenanjung. Dan dalam masa sama juga akan diadakan PRU untuk bagi satu Malaysia, untuk kita memilih sekali lagi mereka-mereka yang akan mengubal kembali undang-undang yang berada dalam Malaysia. Untuk kali ini, ingat apa yang dipersembahkan oleh pendusta-pendusta ataupun petualang-petualang yang mereka saban hari cuba sedaya upaya mencetuskan berbagai provokasi dan juga reaksi rakyat untuk keluar dan juga melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya. Ini kerana apa yang berlaku dalam negara kita ni dapat kita lihat. Ini adalah satu provokasi daripada mereka-mereka yang sedang menghadapi masa untuk dilontarkan ke jalan dan diludah oleh beramai-ramai masyarakat yang dulu konon-kononnya menyayangi mereka. Apa yang perlu kita lakukan sekarang, tuan-tuan? Hari-hari jangan berhenti tunjukkan kebenaran. Tak kira apa isu pun, mereka sedang cuba provok agar kita turun di jalan dan melakukan huru-hara. Tapi mereka silap. Kita turun bukan nak buat huru-hara macam mereka, tapi kita nak buat gara-gara untuk mereka tidak akan diundi lagi, dipilih lagi untuk mentadbir negara ini. Ingat tuan-tuan, apa-apa pun, jari inilah yang akan menentukan barua-barua tali barut ni untuk kita lontarkan di jalan dan kita ludah beramai-ramai. Boleh tak boleh bah? Kasih jadi.